Malam ini podcast YBM episod ke-57 Jumaat 31 Julai jam 9 malam di YouTube dan juga TikTok saya. Saya nasihatkan supaya bawa kalkulator, bawa nota dan dia akan jadi satu perbincangan yang panjang kerana saya akan mengupas secara mendalam termasuk dengan angka-angka mengenai laporan RCI tabung haji yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Bukan itu saja, saya juga akan melihat bukan semata-mata yang ada di dalam laporan RCI tetapi untuk menjawab satu persoalan penting, apakah dan di manakah kedudukan tabung haji sekarang. Saya lihat ramai penyokong-penyokong partisan yang PH bersorak mempersedakan yang UMNO. Yang UMNO buat-buat tak nampak dan terus tuding jari dan mengatakan mana sakaunya. Dan kemudian yang amanah pula berdoa dan bersyukur kerana atas jasa mereka lah tabung haji telah diselamatkan. Dan sudah tentu ramai juga yang mengulangi apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya laporan ini tidak diperam selama 3 tahun. Tetapi oleh kerana tabung haji perlu dipulihkan terlebih dahulu dan sekarang oleh kerana tabung haji ini telah bagus, maka sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkannya sekarang. Tidak ada kena-mengena dengan perkiraan politik. Nurul Izzah pun kata begitu. Jadi, semua soalan-soalan ini akan dijawab malam ini. Mana sakau? Siapa sakau? Dividen tinggi? Bila didedahkan? Semua ini akan terjawab malam ini. Jadi, jangan lupa datang, bawa kalkulator kalau boleh. Kalau tidak, memang dia jadi macam satu kelas ekonomi dan kewangan malam ini. Jadi jumpa saya di podcast YBM episod ke-57 malam ini Jumaat 31 Julai jam 9 malam di saluran YouTube saya dan juga saluran TikTok.